Okay, Assalamualaikum. Hari ni Kak Ita nak share macam mana kita nak buat skill gambar kita. Maksudnya untuk branding lah. Kita tak mengubah lah kita punya muka nah. Jom Kak Ita nak ajar. Mula-mula kita pergi ke Google. Nah ni Google Gemini. Lepas tu, korang nampak tak plus ni? Pergi ke upload file. Pilihlah gambar korang yang mana yang selfie, yang cantik, yang jelas. Ikut suka. Macam Kak Ita nak bubur contoh lah. Contoh, Kak Ita nak letak gambar yang cantik lah yang elok lah gambar asal. Ni. Okey, lepas tu nampak tak gambar kita dah ada kat dalam ni. So kita paste saja prompt yang kita simpan tadi. Lepas tu kita send. Bila kita send, kita tengok Okey, menghasilkan gambar. Kita tengok dulu. Apa terjadi? Cantik tak? Dia mengubah tak muka kita? Langsung tak mengubah sebab apa? Kita ambil guna gambar kita saja supaya nampak latar belakang, supaya kita boleh buat branding. Cantik kan? So bila dah dapat macam ni, Kak Ita akan screenshot. Macam ni. Lepas tu kita akan pass dekat WhatsApp Kak Ita lah. Contoh ni WhatsApp Kak Ita sekali dengan dia punya ayat prompt tadi. Supaya kita boleh buat lagi lah gambar-gambar yang menarik. Nampak tak macam tu? Senang kan? So step macam tu saja skill. Kalau kita nak cantik gambar, kita cari gambar yang jelas. Dan orang kata kita boleh letak lah. Ini prompt yang kita simpan dah lah. Okey. Kita harap korang dapat buat. Selamat mencuba.